Razak pasang radio nak hilangkan bosan. Tiba-tiba malam ni kita mulakan siri seram 7 malam berturut-turut, dan malam pertama aku bawa korang ke sebuah jalan yang terkenal dengan cerita-cerita mistik, kemalangan dan gangguan yang tak dapat dijelaskan, iaitu Lebuh Raya Karam. Kalau siang jalan ni nampak biasa, tapi bila malam kau akan rasa macam masuk level bonus dalam game seram. Bezanya sini tak adalah butan yang boleh di-pause kan. Okey, ceritanya bermula. Malam tu, seorang pemandu lori bernama Razak dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Masa tu dah masuk 2 pagi. Jalan sunyi, cuma ada kabus tebal, lampu jalan pun kejap ada, kejap tiada. Orang kampung selalu cerita kat kawasan sekolah tu dekat Karak pernah berlaku kemalangan ngeri. Ada bas sekolah terbabas, ada juga kereta terbakar di tepi jalan. Sejak itu ramai kata kelibat penumpang masih berkeliaran. Kalau ikut Razak, dia kata aku ni tak takut hantu. Aku cuba takut kalau tayar lori pancit masa tengah bulan tu. Nak tukar pun kena doa panjang dulu. Balik pada ceritanya. Dalam lori, Razak pasang radio nak hilangkan bosan. Tiba-tiba lagu yang berhenti separuh jalan diganti dengan suara macam orang berbisik. Ulang. Razak cepat-cepat tutup radio. Dia kata, alahai, ini mesti siaran Indung masuk ni. Tapi bulu roma tetap meremang. Tak lama lepas tu, dah jauh dia nampak kelibat putih berdiri tepi jalan. Perempuan berambut panjang, mukanya tunduk. Razak tekan brek perlahan takut terlanggar. Okey. Damsh. Bila lori makin dekat, perempuan tu tiba-tiba dongak. Alamak. Wajahnya pucat, matanya kosong, senyum meleret panjang. Razak panik. Dia tekan minyak sepenuh hati. Tapi bila pandang di cermin sisi, perempuan tu masih ada berlari laju ikut lori. Rambutnya terurai kain putih berkibar. Razak dalam hati kata, ya Allah, kalaulah ni hantu, kenapalah stamina dia ni lebih power daripada pelari Olimpik. Dia cuba baca doa, tapi entah kenapa doa makan pun terkeluarlah. Allahumma baklana fima uzaqlana. Itulah dia hentak kepala di steering. Bukan doa ni lah. Bunyi ketawa bergema dalam lori. Tiba-tiba kursi belakang terasa macam ada orang. Tangan menggigil bila pandang cermin tengah. Jelas kelihatan perempuan berwajah pucat duduk di belakang matanya, tajam memerhatikan Razak. Aduhai. Razak ni menjeri hon berkali-kali. Cuba halau bayangan itu. Dia tekan pedal minyak lagi walaupun jalan berselekoh bahaya. Kalau masa itulah JPJ buat sekat atas, confirm Razak ni kena sama triple. 1, laju. 2, lampu tinggi. 3, horn tak berhenti. Tapi kalau JPJ nampak hantu tu, mungkinlah datang dia orang lagi dulu. Okey. Akhirnya Razak nampak papan tanda R&R Bentong. Dia lega terus belok masuk. Tapi bila sampai, tempat tu gelap. Tiada kereta, tiada orang. Hanya ada satu warung terbuka. Cahayanya sama, pelita minyak tanah. Maknanya macam zaman dahulu lah. Razak turun cuba beli air. Tapi bila dekat, penjaga warung tu muka pucat, mata kosong dan suara garau berkata, air dah habislah bang, tapi bolehlah kau duduk dengan kami. Meja penuh dengan orang. Semua berpakaian lusuh, muka lebam macam masa kemalangan lama. Razak cepat lari balik ke lori. Dia terus pandu keluar, tak toleh belakang. Bila sampai rumah, azan subuh baru kedengaran. Dia park lori, masuk rumah. Tapi semasa buka pintu bilik, Razak terhenti. Di atas katil jelas kelihatan kain putih lusuh, masih basah dan lipat rapi. Seolah-olah ada seorang yang sudah menetap di rumahnya. Aduh, sejak malam tu Razak tak lagi berani memandu seorang diri melalui jalan Karak.
kerana dia tahu ada yang ikut balik bersamanya. Itulah kisah seram pertama kita, Jalan Karak Berhantu. Betul atau tidak, hanyalah yang pernah lalui je yang tahu. Kalau korang nak cuba, silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau tiba-tiba ada orang putih duduk di belakang kereta. Okey, esok malam kita masuk pula di sebuah rumah kosong di Pekan, Pahang. Katanya masih ada suara kursi goyang di ruang tamu. Walaupun rumah tu dah lama tak penghuni. Okey, so malam esok kita jumpa lagi pada next video. Okey, bye.